Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. We are Chatterbox Trio. Okay, I am Seri. I'm Mia. I'm Shakira. Okay, just in case kalau korang tak ingat lah kita siapa kan. Betul. Dah lama kan kita bersiaran, tak ada. betul. Okay, so hari ni kita sangat berbesar hati sebab kita ada tetamu khas. Betul. Yang dibawa dari jauh sangat. Dari tempat yang sangat jauh. Dan orang ni sangat busy. Okay, iaitu Dr. Ahmad Ramdan Zainuddin. Okay. Terima kasih. Okay, so doktor perkenalkan diri doktor. Okay, so nama saya Dr. Ahmad Ramdan. Okay, boleh panggil saya sebagai Dr. Ahmad sajalah. Dr. Ahmad sahaja ya. Saya doktor perubatan am Aha. dengan special interest in sexual and reproductive. Wow, menarik tu. Menarik, Ya. menarik. So Menarik. hari ni memang akan topik-topik yang kita akan cakap benda yang a bit sensitive. Tapi macam I think it's educational. It's Sangat very penting kan? Betul, sangat Betul. penting. Betul. Especially penting. to those Gen Zs out there lah. Doktor, so boleh ceritakan dah berapa lama doktor practice? Okay, so saya dah praktis lebih 10 tahun. Okay. Tetapi pengkhususan saya lebih kurang 5 ke 6 tahun lah. Dan sekarang pun saya masih di fasa akhir untuk tamatkan lagi pengajian lain. Baik. Masih belajar je doktor Jadi, ni. Kepakaran doktor keluarga. InsyaAllah Oh. dalam beberapa bulan ni lah untuk exam. Ya. Okay. I nak share sikit kepada pendengar penonton kat sana. Fun fact lah. Fun fact yang Seri ni sebenarnya sehari jumpa Dr. Ramdan. Dr. Ahmad, sorry Dr. Ahmad. Kantoi pula. Sehari BMC ada, kan. Sini ada dapat je, signature Dr. Ahmad. Sebab Ada je sakit dia. Tak apalah. Itulah, bukan itulah. sakit. Tak apa. Cari-cari I hari ni. Sebab I boleh banyak sangat detect. orang I boleh overseas detect dah sebenarnya. kalau Seri datang, I boleh Apa detect sakit awal dia? lah. Tak, sebab you ada sakit. CCTV depan klinik. Ya, agaknya, ya Allah, sedih lagi ke? Dia Tak, masalahnya aku park je kereta dia macam why Habis dia dah lagi? Sorok-sorok. Tak adalah macam Tapi it's a compliment lah to you doktor. Betul. Sebab menunjukkan doktor Betul. sangat bagus. Yeah. Until now, some patient dia datang hanya untuk berbual and then tak ada apa-apa. It's okay. You can do that. Okay, it's a part of therapy. Betul. Okay, untuk share apa-apa benda. Then it's Terapi? okay. Ya, terapi. So macam I ada masalah, I datang, I cerita dengan you. Yes, datang je, cerita je. Okay. Tak semestinya kena sakit macam tu. Faham? So, doktor memang sangat peramah sebenarnya. Kita orang semua suka cakap dengan doktor Betul. ni. Okay, doktor, tadi I just nak catch sikit apa yang you cakap tadi. Tadi bidang kepakaran doktor is, boleh repeat again? Sexual dan reproductive. Okay, Uh-uh. so I nak tanya, apa yang buatkan doktor tertarik untuk mendalami this actually? So sebenarnya sexual and reproductive ni very wide topic. Okay. Sangat besar kan. Okay. Dia ada bahagian sexual dan bahagian peranakan lah, iaitu reproductive. So dua-dua ni melibatkan lelaki dan wanita. So kalau kita tengok kan, specialty ni dia bukannya macam ada satu kepakaran khas. Dia sentiasa di bawah kepakaran lain. Okay, seperti bahagian perbidanan kan, bahagian wanita, doktor-doktor wanita dan juga perbidanan, dia juga ada bahagian sexual and reproductive. Okay. Okay, bahagian doktor lelaki. Okay, urologi ke apa ke kan, dia juga ada bahagian sexual and reproductive. Okay, so sexual and reproductive ni sangat besar dan tak ramai orang sebenarnya faham tentang benda ni. Sebab cultural and religion. Betul. Jadi orang tak nak cakap kan, nak sembunyi. Segan. Yes, sebab tu saya rasa specialty ni sangat penting untuk kita korek lagi Educate. dalam. Lepas Ya, tu educate. educate, kan? Betul. Ya. Okay. So pada hari ini kita orang sebenarnya pada episod ni lah kita orang nak lagi fokus kepada penyakit kelamin which is STD dan juga HIV. Yeah. HIV. So before kita nak start kita punya nak korek lagi ni, kita nak beritahu lah dari sudut perubatan doktor, sebenarnya masalah kelamin ni sebenarnya masalah apa sebenarnya dari betul. sudut perubatan. Yes. Okay, so masalah kelamin ni ataupun kita panggil genital problem kan, masalah kelamin ni dia ada banyak. Okay, tapi ada 3 komponen yang paling penting sekali, iaitu infection ataupun jangkitan, Okay. fungsi ataupun functional seperti erectile dysfunction kan, semua tu. Dan ketiga adalah reproduktif, kesuburan. Okay. So 3 ni adalah komponen utama masalah kelamin. So masalah kelamin ni dia bukan setakat jangkitan, it's a part of it only. So ada reproduktif, ada juga fungsi. So basically this is the topic lah that maybe we can cover kan benda ni. Dan jangkitan tu adalah benda yang paling penting sekali. Sebab dia tu benda yang boleh bawa kepada
more disaster macam HIV misalnya kan, jangkitan yang boleh bawa kepada AIDS dan kematian. Sebab tu part jangkitan dalam penyakit kelamin tu benda yang komponen yang sangat penting lah selain daripada reproduktif dan fungsi. Doktor, sebelum kita pergi dengan lebih jauh, boleh tak doktor terangkan STD ni stands for what? Dan HIV tu stands for what? Sebab kita sebut tapi kita sebenarnya tak tahu apa nama panjang dia. Just nak bagi knowledge pemahaman lah. and education Ya, lah. betul. So STD sekarang kita tak guna istilah STD, Okay. kita guna istilah STI. Ya. Yes, iaitu so kita dah salah lah sexually transmitted infection. Okay. Sebab tu perlu adanya ada perbincangan macam ni kan, supaya orang umum pun tahu. Betul. Kadang-kadang ada pengawal perubatan pun tak tahu. Okay. Istilah tu kena betul lah, sexually transmitted infection. Sebab kita tak panggil disease. Sebab dia bawa stigma. Okay. Dia bawa faham. stigma. Kita panggil infection, jangkitan. Kita tak panggil penyakit. Okay. HIV adalah human immunodeficiency virus. Okay, itu adalah nama virus. So nama penyakit dia adalah retroviral disease, RVD kita panggil. Sekejap, HIV dan AIDS, apa dia punya difference? Okay, HIV dan AIDS totally different. Okay, HIV adalah jangkitan. Okay, tapi tahap akhir jangkitan HIV bawa kepada AIDS. So macam cancer stage 4 lah. Yes, betul. So macam tapi tak semua HIV akan tak akan semua. dapat AIDS kan. Yes, tak semua, terutama zaman sekarang dengan rawatan moden, pencegahan yang sangat banyak yang orang umum perlu tahu kan. So kita ada target, WHO pun ada target untuk capai AIDS, free AIDS 2030. So kita ada lagi beberapa tahun lagi nak capai benda tu. Betul lah. 5 years lah. Yes. good. Okay, this is new. That's new. That's Yeah. bagus kan. So at least kan. Kalau kita nak cakap pasal HIV AIDS, zero AIDS kan. But HIV ni dengar cerita, I mean based on what we heard lah, what I heard, what maybe Mia and Shakira heard, dia number of cases dia meningkat. Ada peningkatan dalam kes HIV. So boleh doktor terangkan berapa banyak peningkatan kes dan lepas tu apa punca dia semua. Okay. So kalau kita tengok timeline, daripada 1990 bila HIV tu mula detect kan dekat Malaysia kan, baru 1990. Ya. So kita nampak peningkatan tu memang ketara. Sehingga mid of 2000 macam tu, 2000 year 2000, tapi dominasi punca dia adalah penggunaan jarum suntikan betul. untuk penagih dada. Jadi dia ada perkongsian jarum dekat situ. So it's nothing to do with sexual, but it's more with drug addicts lah. Betul. So waktu tu kita nampak lah banyak sangat HIV ni memang dikenali dalam kalangan penggunaan dada menggunakan jarum sebab berkongsi jarum. So kerajaan pada waktu tu dia buat program jarum percuma dan pemberian kondom percuma. So jarum seiring dengan kondom. Yes. So sebab bila orang tu dapat HIV, dia bersama dengan wife dia ke pasangan lain, dia transmit lah. Walaupun punca dia dapat tu daripada jarum sebenarnya. So kita kena cegah dua-dua benda tu waktu tu. So dengan pencegahan macam ni, trend HIV menurun dengan ketara. Tetapi pada awal 2005-2006 dia meningkat balik. Naik balik. Kenapa doktor? Kalau kita tengok graf, dia switch daripada penggunaan jarum suntikan kepada hubungan seksual. Dan terutamanya dia melibatkan hubungan seksual lelaki dengan lelaki lah. Ataupun kita panggil sebagai MSM. Man, sex with men. Okay. Itu istilah dia. That's a new term juga for me. MSM. Betul, MSM. Macam MSG. M&M. Atau M&M nak coklat sekarang ni. Doktor baru senang teruskan doktor. MSM. So, MSM tu apa yang kalian faham? Siapa tu MSM? GAY. Okay, not really. So MSM kena ingat, lelaki seksual dengan lelaki. Siapakah mereka? Mereka boleh jadi gay,
iaitu homoseksual. Ya, Mereka boleh jadi bisexual Ya. Oh ya, Okay. betul. Ya. dan mereka juga boleh jadi transgender woman. Right. So dalam Okay. kategori LGBTQ lah. Yes, Yalah. betul. So itu semua dalam kumpulan MSM lah. Okay. So kita nak kurangkan stigma, kita tak panggil dia orang ni ikut kumpulan ni spesifik. Yelah. Kita panggil MSM. It's more professional way kan? Ya. Wah, diorang pun nak Ya. professional Sebab kena. of course lah. Sebab Yes. nak katakan kadang-kadang orang kata kan dia kata daripada MSM kan, maksudnya kita tahulah, maksudnya kalau Men orang sex tu with men. have sex, orang ni nak buat ayat ni tak tahu apa dia ni. Liwat lah orang panggil tu ayat dia sebenarnya. So nak cakap kan sebenarnya kadang-kadang diorang ni sebenarnya bukannya homoseksual ke apa. Sometimes dah suami orang pun main juga. Betul. Nak kata diorang ni homoseksual tak. It's just that perlakuan seks liwat tu lah nak Yelah, cakap. Yang secara, itu yang lagi, adakah itu lagi macam lagi senang nak dapat ke doktor? Betul. So melalui anal sex Anal adalah sex, benda yang paling senang untuk dapat. HIV Kenapa rasanya? Berbanding dengan hubungan seksual vagina dan hubungan seksual melalui anus, anus lebih mudah dapat. Ya. Kenapa doktor? Saya nak Kenapa? tanya balik kat dia doktor, saya nak cakap tadi liwat. Anal sex sebenarnya dia punya terms je. Ya, saya betul, liwat betul. pula. Kerana dekat anus sangat banyak salur darah. Okey, berbanding dekat vagina. Okey, jarang orang ada hubungan seksual vagina dia berdarah. Okey, berbanding dengan anus. Lagi satu, buasir selalu dekat mana? Anus. Buasir tu darah bengkak lah. So buasir tak pernah berlaku dekat vagina. Betul. Betul juga. Tadi doktor kata kan from 90s to 2000 ada penurunan kan? And then from from 2005 sekarang dia kiranya from 2007 naik balik. Menaik balik. Apakah doktor rasa actually reason being adakah sebab kita ni Malaysia ni memang kurang education about this untuk prevention apa semua Tabu lah. Ya. Yes, What do betul. you think? Sebab waktu tu dia bergerak seiring dengan kemajuan teknologi, media massa. Oh, okay. Facebook lah, Friendster lah waktu tu semua keluar, MySpace lah. Lepas itu Yahoo lah, apa benda semua kan semuanya dah mula keluar. Orang dah mula chatting. Berkenalan. Yes, berjumpa. time sudah ada smartphone, dah mula ada gadget, dah mula ada dating apps. The Grindr. Yes. So maksudnya dengan adanya benda-benda platform-platform ni lebih memudahkan berjumpa, memudahkan buat segala-galanya lah. Betul. Tapi bukan ada tak kena dengan dulunya sebab it's banyak yang undetected. Sebab macam mungkin tak tahu yang dulu sebenarnya pun banyak juga dulu, cuma tak ada orang kata awareness untuk nak check darah ke betul, apa. Sekarang kan orang kan sekarang ni buat, kadang ada orang yang buat every year, every 6 months. Tapi that's what I meant. Malaysia dia tak ada, for me lah, I rasa macam kurang push on this subject tau, mainly HIV ni. Especially bila kita dah start ada all the social media platforms, dating app lambat-lambat. Tiba-tiba awareness about this macam dia lebih kepada awareness about you pergilah dating app tu, you upload download semua, but no pemahaman tentang HIV ni. Betul, setuju. So sebenarnya benda tu memang kita sedia maklum daripada dulu sebenarnya. The data tu sebenarnya tak complete. Mungkin lebih ramai tapi kita tak dapat. Dan sebab tu dulu kita tengok kan ramai orang yang macam ada kematian misteri. Kematian misteri kan. Yalah, mungkin sebenarnya AIDS kan? Yes, mungkin AIDS. Mungkin HIV kan. Tapi sebab benda ni adalah confidentiality. Kadang-kadang dia ada hak, pesakit sendiri ada hak untuk bagi tahu doktor, jangan bagi tahu sesiapa pun. Betul. Sehinggalah kematian dia. Betul. Sebab tu tapi kalau let's say pasangan suami tu mati because HIV atau AIDS, isteri berhak tahu yang, because at the same time probably he's still sleeping or having sexual with his wife. Betul. Kan? Yeah. So isteri masih isteri yang sah walaupun dia ada pasangan lelaki-lelaki ataupun pasangan yang lain. Jadi masih wajarkah kita implement hak pesakit tak boleh bagi tahu tu? Because as a wife, I would want to know if my husband died because of HIV. Tapi I think doctor have to protect confidentiality. Betul. Confidentiality pesakit paling penting untuk kita protect. Sebab kita tahu HIV ni tak akan berjangkit melalui salam, melalui peluk, melalui sharing air apa benda, tak ada. Dia tak macam TB, tak macam COVID. Benda tu kita kena bagi tahu. Ya, sebab dia berjangkit macam tu. So at least patient atau pesakit tu sendiri faham cara boleh dia menjangkiti orang lain, dah cukup.
Betul. Maksudnya dia tahu dia ada HIV Okay. dan dia dah takkan menyentuhi isteri dia apa-apa. Tapi dah tentulah kita akan counsel dia untuk isteri dia juga check, bagi tahu kan, sebab dia pernah bersama sebelum ni kan. At one point dia okay juga sebenarnya. Tapi ada saya terdengar benda ni, tapi nak tanya dengan doktor lah, betul ke tak? Sebenarnya tadi you're talking about the wife tu perlu tahu kan, Perlu tahu kalau because, husband dia ada. Tapi I heard about this when mungkin kalau doktor sendiri yang check dapat kesan macam positif ke apa, kalau kita jangan bagi tahu siapa-siapa, doktor ada hak untuk tak boleh bagi tahu Protect, siapa-siapa, yeah. protect kan. Betul. Tapi kata memang kerajaannya dapat tahu. Just maybe dari cek darah, derma darah ke apa. Ada orang dapat tahu daripada derma darah. Kadang-kadang tahu ada saya dengar, dia dapat tahu daripada derma darah macam biasa, call ada HIV. And then dia kata, so basically kalau dah kerajaan tahu, dia automatically masuk dekat dalam sistem, betul tak? So dia orang orang kata dia paksa, kalau orang tu suami, dia paksa untuk bagi tahu wife dia. Kata kalau you tak bagi tahu, maksudnya wife tu kena datang dalam waktu ini untuk check juga. Kalau wife tak datang, dia orang sendiri yang akan call the wife, call the wife and look for the wife. Betul ke macam tu sekali? Sebenarnya tak macam tu. Okay, sebab kita tahu yang jangkitan ni memang jangkitan yang perlu dinotifikasikan. Maksudnya apa-apa jangkitan, setengah jangkitan dia termaktub di bawah Akta Penyakit Berjangkit. Okay, benda yang ada jangkitan ni kalau positif je kita kena maklum kepada Kementerian Kesihatan. Itu namanya notifikasi penyakit berjangkit. Termasuk HIV lah. Okay, tetapi circle of confidentiality, maksudnya lingkupan kerahsiaan itu pesakit sendiri yang akan decide. Kita kena hormat keputusan pesakit. Walaupun dia tak nak beritahu kepada isteri dia, kita yang kena educate pesakit macam mana benda ni boleh berjangkit. Okay. Dan counselling itulah penting. Ya, kalau kita counselling betul, at one point pesakit tu sendiri setuju untuk dia maklumkan kepada isteri, untuk isteri dia tampil buat keputusan. Tapi kita tak boleh go beyond keputusan pesakit tu sendiri. Itu salah dari segi etika. Yes. Tadi doktor mention pasal statistik up to 2008 What about sekarang? Okay. How's the statistic now? So 2008 sampailah awal 2015 macam tu kan, memang bilangan pesakit HIV meningkat. Okay, dan dominasi dia adalah MSM ketika tu. Dah lain lah, dia dah tukar tadi jarum kan? Yes, dah tukar. Tetapi sekarang ni menurun semula sedikit disebabkan pengenalan ubat pencegahan HIV lah, seperti PrEP ataupun pre-exposure prophylaxis kita panggil. PrEP kan, ubat yang dimakan untuk dicegah daripada dapat HIV. Okay, jadi sekarang ini dia mendata. Dia turun tapi dia mendata. Ada masa dia naik juga sikit-sikit. Tapi compared to 10 years ago, 6,000, 7,000 setahun, sekarang 3,000, 4,000 setahun bilangan kes HIV. Okay doktor, bila nak cakap pasal sekarang, alhamdulillah lah kita dah ada ubat-ubatan apa semua kan. Betul. Apa tadi? PrEP and? PrEP dan juga PEP. PEP. Boleh tak doktor explainkan apa step 1, the moment that actually pesakit ni tahu dia ada this infection kan ni? This virus lah. Apakah step pertama yang perlu pesakit buat dan apakah step doktor buat actually daripada dia punya proses lah, we want to selepas make sure orang dia faham. dijangkiti? Yes. Okay, so kalau selepas dia dijangkiti, nombor 1, hadir ke klinik. Itu sangat penting. Jumpa doktor yang sepatutnya lah. Okay. Dan daripada situ, doktor akan counsel dia tentang apa itu jangkitan HIV. What is HIV infection? Macam mana dia boleh berlaku? Cara untuk mencegah dia daripada menjangkiti orang lain. Itu sangat penting. Kalau dia tak tahu, dia tahu pasal tu je, tapi dia masih lagi bersama seksual dengan orang lain, itu bahaya. Lagi dia banyak tersebar lah. Dia pass. So, yes, multiple partner. So, sexual education tu sangat penting lah. Kepada pesakit semua. Tu first step sebenarnya yang kita kena buat. Lepas itu baru kita akan cakap tentang treatment. Okay. So zaman sekarang ni dia lain dengan 10 tahun lepas. 10 tahun atau 20 tahun lepas kita tak ada ubat HIV yang terlalu moden macam sekarang. Ya, sekarang rawatan HIV memang sangat berkesan. Walaupun HIV ni tidak boleh disembuhkan, tapi dia boleh dirawat. Dirawat tu macam mana? Ubat ni dia makan seumur hidup untuk menidurkan virus ni. So, Cuk, sorry. Cuk, kalau dia tak makan, let's say dia makan, kan kena makan seumur hidup kan. Tapi if there comes a period yang dia stop,
So dia bangun balik. Dia Maksudnya bangun dia balik. hidup balik lah virus tu. Betul. Dia hidup balik. Kena makan Dan semua. ada risiko ubat tu jadi tak berkesan. Tapi ubat ni lain kan daripada PrEP and PEP tu. Betul, dia lain. Ubat lain. Dia lain. Yes, Ni dia step lain. 1 lah ni. Ini No, step step 1 one. kan tadi Sebab tadi step 1 kalau dah dijangkiti. counsel dahulu. Step 2 Rawatan. Okay. So step 3 apa dia? Step 3 adalah post treatment punya counselling lah. So post treatment kita kena deal dengan side effect ubat. Kita kena pastikan dia datang follow up. Okay. And then kita akan jawab semua persoalan dia berkaitan apa yang menyebabkan HIV in the future, dari segi kerjaya dia, dari segi insurance dia, dari segi hubungan relationship dia. So banyak benda sebenarnya kita nak kena cater untuk seseorang yang baru didiagnosis HIV. Not just about counselling and treatment, tapi apa dalam fikiran dia. Right. Okay, dia fikir tentang apa? Insurans dia macam mana? Itulah. Akan reject ke? Kalau dia accident, tiba-tiba doktor tahu, kat hospital tahu dia ada HIV. Padahal dia dah ada insurans. Adakah insurans akan reject? Cover. Cover ke cover, doktor? Cover Okay, ke so tak semua cover bergantung kepada insurans policy. Okay. Sebab tu dia ada hak untuk tidak memberitahu tentang status HIV tu. Yes. So Okay. it sounds like if a person has HIV, he or she is undeserving of treatment or certain blood transfusion, for example. Like it sounds like that. Betul ke, doktor? Menerima boleh blood Menerima. transfusion, tapi Okay. dia tak boleh bagi memberilah. Yes. Dan sebenarnya dia bergantung juga kalau dia dah ada insurans, dia nak guna insurans tu Untuk ubat, beli ubat tu untuk kan. ubat atau untuk penyakit selain daripada yang dia hadapi, okey je. Boleh. Macam accident, dia still boleh guna insurans dia sebab it's not Dia related to HIV. Yelah. Yes. Sebab I ada kawan yang ada HIV. I pernah kenal. I kenal, we still talk and stuff like that lah. She had a child. Out of that, she was gang banged. If I can say that, kalau tak blurt this out. And then dia dapat HIV. A few years later, it's just that now she's married with another person. Dia still ada anak lah, dah ada 3 orang lagi tambah anak dia. So I think they can still live a life. Betul tak? HIV Betul. ni bukan benda yang kita patut geruni atau takuti. Dia boleh still have Pandang serum. Exactly. still have sex, but Betul. in a very ada cara dia lah. I tak tahulah cara dia macam mana kan, tapi aku tengok anak dia 3-4 dah, tapi she still has Betul. HIV. Good life lah. Betul, yes. Dengan ubat HIV ni, okay, pesakit akan dapat capai tahap yang mana virus tu sendiri undetectable dalam darah seawal 3 ke 4 bulan selepas dia makan. Yes, so undetected viral load adalah bersamaan dengan untransmittable. So singkatannya adalah U sama dengan U. Okay. Bukan you sama dengan orang lain. U sama dengan U. Maksudnya Right. It's only within you undetectable lah. equivalent to untransmittable. Okay. That's So sebab tu orang yang dah HIV, dia dah makan ubat, dia boleh kahwin, dia boleh mulakan hidup baru. normal lah. Yes, tanpa menjangkiti pasangan. Okay, sebenarnya nak merawat HIV ni lagi mudah daripada merawat diabetes. Oh, really? Betul juga. Yes. Okay, baik. Diabetes sangat susah. Tukar-tukar ubat pun gula tak turun. Betul. Tapi kan, doktor, at what stage? Okay, macam contoh I lah kan. At what stage, I ni pesakit lah. I macam ada HIV ni, ada simptom-simptom tapi buat tak tahu je. At what stage yang sampai tak boleh dirawat langsung? Okay, HIV ni benda yang bukan macam kita dapat demam sesama ataupun COVID terus teruk. Tak. Dia ambil masa bertahun. Ya, saya ada seorang pesakit HIV yang dah tahu dia ada HIV selama 10 tahun. Tanpa rawatan. Yes. So dia punya sel dalam badan tu dah sangat rendah dah. Dia boleh je dapat radang paru-paru, boleh je dapat jangkitan otak bila-bila masa. Tapi dah dapat AIDS dah belum lagi. Belum lagi. Itulah apa dia punya. So dia punya jangka masa tu sangat tak ada yang spesifik berapa, Subjektif tapi dia lah. bertahun. Right. Bertahun sebenarnya. Jadi dia bukannya terus dapat tu terus jadi teruk, tak. Untuk capai AIDS tu kadang-kadang 10 tahun, kadang-kadang 15 tahun baru dia dapat AIDS. So tadi doktor, kita dah tanya tadi the point where you detect that you dapat HIV. But sekarang ni lagi penting where pencegahan sebenarnya. Tadi Betul. doktor cakap tadi pasal PrEP and PEP, pre and post exposure. So nak cakap tadi pasal kawan seri tadi kena gambang lah kata kan. Nak cakap kepada semua orang yang mungkin ada have sex tanpa yang tanpa protection kan, tanpa protection, tapi you rasa macam lain macam ni orang ni rasa kan. Post tu basically you can go to any clinic and get the ubat.
Okay. The post exposure tu. Tak semua klinik yang akan memberikan PEP ataupun PEP lah. Okay. Tapi ada setengah klinik boleh bagi, terutama doktor dia kalau dia train dan dia ada supply ubat tu dia boleh bagi. Dan kebanyakannya pun ada available dekat klinik kesihatan. PEP tu lah. Kerajaan pun ada lah. Yang kerajaan lah. Yes, betul. Ada juga available PEP. Kalau mangsa-mangsa rogol tu sepatutnya dia ambil lah teruskan benda tu. Betul, exactly. So it's a part of treatment juga untuk mereka yang datang ke kecemasan sebab rogol. Kes rogol, tak tahu orang tu siapa kan. So basically ubat tu memang available di kebanyakan GP yang mana doktornya train untuk bagi. Dan dia kena diambil dalam tempoh 72 jam selepas adegan berlaku. 72 jam. 72 jam. 2 days. Dan tempoh dia ambil adalah selama 28 hari. Take for 28 take for days. 28 days. Every day dia kena makan ubat tu. Macam mana keberkesanan dia? Is it almost 100%? Keberkesanan dia almost 100%. Okay. Yes. Memang tu sangat efektif lah untuk cegah And HIV. pre also very effective. Pre also is very effective. Doktor, ada pernah orang mangsa kes rogol yang pernah datang ke klinik you cakap, Doktor, I was raped, blah blah blah. You know, I need this, blah blah blah. Or Pernah? Yes, pernah. Tapi apa step kita tak boleh rawat kes rogol. Kita kena refer kepada emergency. Sebab di emergency hospital, mana-mana hospital, dia ada OSCC kita panggil. One Stop Crisis Center. Yang ni semua kena tahu. OSCC. Kat mana-mana pun ada. So One Stop Crisis Center ni adalah tempat yang mana mangsa rogol, mangsa buli, mangsa penderaan rumah tangga, suami pukul ke apa ke, dia takut domestic violence, dia kena datang ke situ. Cakap je, saya nak ke OSCC. So dia terus ramai akan orang tak tahu kot. Ramai orang tak tahu. Ramai orang tak tahu, betul. Ramai orang tak tahu. So maksudnya kalau kita walk into your clinic, example, you akan refer us. Kita akan refer, sebab pesakit tu sendiri yang ada hak untuk buat report polis. Kita tak boleh buat report polis. Lepas tu kita akan refer sebab dia perlu dapat protection di sana. Di OSCC tu. Dan juga ada multi-team approach lah. Maksudnya ada doktor bahagian perempuan akan datang untuk check dia punya kemaluan, ambil swab takut ada jangkitan. Doktor akan bagi emergency contraceptive pill, morning after pill tu, untuk cegah pregnancy terus. Dan juga PEP. PEP juga. Kalau perlu dibagi. So it's a complete approach lah kat hospital tu. Doktor, berapa kos rawatan HIV? Okay, kos rawatan HIV kalau kita tengok dekat government, kalau macam dekat klinik saya sendirilah, sebulan dalam 160. Sebulan tak mahal, 160. Tapi kat government pun lebih kurang macam tu. Tapi sebab dia ada subsidi, dia tak bayar apa-apalah. Tapi kos untuk merawat komplikasi akibat HIV tu sendiri sangat tinggi. Dalam range berapa, doktor? Beribu. Kalau seseorang tu dapat HIV, dia tak detect, dia tak dapat rawatan, dia masuk hospital sebab AIDS, sebab jangkitan paru-paru, sebab jangkitan otak, berbulan-bulan dalam ICU, boleh mencecah ratusan ribu. Sekejap, AIDS boleh jadikan jangkitan paru-paru and also otak. Betul. AIDS tu adalah satu keadaan yang mana imun badan rendah. Rendah sangat. Sebab virus ni dia makan sel imun kita. Jadi bila imun badan rendah, dia akan dapat jangkitan yang mana orang biasa tak dapat. Seperti kucing punya jangkitan, dia dapat tapi dalam otak. Jangkitan paru-paru yang pelik. Doktor, saya nak tanya tadi, sebab saya terkejut juga dengar tu figure 160 tu. Bukan pasal dia mahal ke murah, sebab saya rasa middle class and middle upper class definitely benda tu something yang boleh di affordable. Tapi saya nak cakap orang-orang yang B40 ataupun yang memang struggle monthly tu nak dapatkan rawatan, 160 tu is steep for them. Kerajaan tak ada macam sana, kerajaan kan dia almost free, right? Kerajaan pun 160 juga. Kerajaan free. Free. So then that's where they go. Kerajaan percuma. Tapi kalau kerajaan tak boleh lah nak senyap-senyap betul. Betul. Kadang-kadang kat kerajaan kena bagi tahu lah privacy tu kurang sikit lah. Tapi itulah kan dia ada option lain lah. Sebab tu yang datang ke klinik swasta yang HIV follow up, kadang-kadang orang yang bukan kita nak cakap lah, tapi kadang-kadang orang yang ada nama, ada jawatan kan. Because benda ni boleh berlaku kat siapa-siapa. Boleh berlaku kat sesiapa. Depends on your lifestyle lah kan. Preference. And satu lagi, doktor, sebab kita masih lagi dalam pencegahan kan. Sebab orang kata this is the traditional way untuk cegah benda ni. Orang kata use a condom, which is I still agree that you should use a condom if you want to practice safe sex. But sejauh mana condom dapat mencegah HIV? Or maybe it's more to STD.
you know. Okay, so sebenarnya STI. kondom STI nah, STI. Benda baru belajar. Benda baru. So kondom sebenarnya daripada dulu memang among the top way okay, untuk pencegahan jangkitan. Not just HIV tapi STI sebenarnya. Sebab dia memang bagi barrier. Kecuali kondom tu broke, kondom tu koyak ke apa ke, at least dia ada PrEP. On top of that. Kalau mereka yang melakukan hubungan seks anal ke apa kan, dia tak perasan partner dia cabut kondom. Kan in certain position kan tak nampak kan apa yang berlaku. I don't want to mention that. Yes, and then ada yang cabut kondom. Okay. Jadi risiko dia tinggi. At least dia on PrEP. Tapi selalu kan untuk STI ni kan doktor, memang peratusan yang kiranya lelaki lebih memberi penyakit STI ni, infection ni datang from lelaki rather than wanita, right? Betul, datang lebih kepada lelaki. Sebab I rasa this is something yang we have to educate, because I rasa rata-rata orang ingat benda ni is the other way around. Tapi wanita senang nak dapat kot ke? Tak juga. Okay, macam saya cakap tadi kan, anatomi vagina lain. Okay, dengan anus. Ya. There's a lot of things I want to ask actually on this. But STI ni ada banyak lagi dia punya bawah-bawah dia kan. Maybe kita tadi kita banyak fokus sangat. Kita dah berbincang fokus on HIV. Now we move lah we move to STI. STI, what is STI? Apa sexually STI transmitted infection? Okay, STI sexually transmitted infections. Betul. Dia adalah group of banyak penyakit kat bawah. So ada penyakit yang very mild, okay, dan kita kena tahu yang tak semua kebanyakan STI boleh dirawat. Betul. Dan ada yang boleh disembuhkan. Okay. So in my statement ni maksudnya ada juga yang tak boleh disembuhkan, tapi boleh dirawat. Okay, let's yang sembuh tu. I rasa yang tak sembuh dulu. Okay, yang tak sembuh dulu lah. Jangan tahu juga kan. Betul lah. I mean, yang tak sembuh tu. I tahu tu is like yang I think I'm aware of, yang I dah baca, it's yang disembuhkan. Like contohnya gonorrhea. Yes. Betul. Syphilis. Betul. Aku pula jadi doktor kan. Betul. Apa lagi? Chlamydia. Yes. Tadi yang you tanya tu apa? Herpes tidak boleh disembuh. Tidak boleh disembuh. Tidak boleh disembuh. Right. So, okay, ni lain. Herpes tu macam mana doktor? So lagi satu HPV lah. Pun tidak boleh disembuhkan. Tapi HPV tu kan ada injection yang kita kena ambil. Itu untuk cegah. Pencegahan. Let's talk about ni lah yang tak boleh disembuh. Tak boleh disembuhkan. Okay, tak boleh disembuhkan ni ada dua yang utama lah, iaitu HPV dan HSV. Herpes simplex virus atau HSV dan human papilloma virus atau HPV. So saya rasa ramai wanita tahu tentang HPV. Betul. Kan sebab memang vaksin diorang ambil waktu muda-muda remaja. Tapi HSV ni adalah benda yang sangat common, tapi ramai orang tak tahu tentang kewujudan benda ni. Sebab herpes dia bukanlah benda yang life threatening, bukanlah benda yang boleh orang dapat tu bawa maut ke apa ke kan. Tapi disebabkan dia tak boleh disembuhkan, dia juga menimbulkan stigma. Stigma ataupun bila orang dapat cold sore kan. Cold sore. Orang rasa macam herpes. Macam tu. Padahal it's nothing. Okay. Tapi kenapa tidak boleh disembuh? Okay, sebab dia menyorok. Dia herpes ni dia jenis virus yang menyorok di dalam sel-sel saraf. Okay, adik-beradik dia apa? Chickenpox dan juga shingles ataupun kayap. Ini semua adik-beradik di bawah satu family, Herpesviridae nama family dia. So dia ada adik-beradik lain. Tapi dalam banyak-banyak ni, herpes simplex tu yang macam cold sore semua tu, ataupun genital herpes yang dekat kelamin, yang itu yang transmit melalui kontak lah. Okay, benda ni berlaku disebabkan just as simple as melakukan sexual tak pakai kondom ke macam mana? Okay, itu sebenarnya herpes ni dia tak semestinya melibatkan sexual. Dia boleh kissing. Pun boleh dapat. As simple as that. Maksudnya Kissing. lagi senang mereba. Maksudnya melalui saliva ke? Melalui saliva. Melalui body fluid lah, kita panggil saliva. Tapi macam mana dia boleh transmit benda tu? Maksudnya seseorang tu perlu apa, dia kotor ke dia? Okay, dia tak perlu, dia hanya perlu kontak saja. Terutama dengan fluid dekat dalam tu. Sebab ruam herpes ni dia ruam yang ada gelembung air. Okay, so air dalam tu yang paling tinggi virus ni. Tapi how would I know? I mean, like, it's not like I go around kissing people. But if
you know, if How that would were you to know if that person is actually passing this to herpes, you? ya, Ha. betul. So kita tak tahu. Tak tahu. So Tak maknanya tahu. random lah ni. Kalau Random. terkis Random. tiba terjadi, Terjadilah. Itu Yes. nasib Lepas tu dia, babe. it's like Tak no, pernah kiss tak semua ada- orang. Kiss orang je. Tak ada herpes Lepas orang tu tu. doktor, Macam mana? I'm interested to know, let's say macam since doktor kata kita tak boleh nak detect, dia ni kotor ke bersih, maksudnya dia akan transmit, tak boleh kata kan. So let's say kalau kita dah terkena, apa tindakan seterusnya? Macam mana kita nak tahu if kita ni dah terkena herpes? One of it. Okay. So kebanyakan orang yang terkena herpes ni, dia tak ada simptom. No Payah pula dia tak ada symptom. simptom. Payah pula. Yes. Dan kebanyakannya tak ada simptom seumur hidup. Allah. Tapi So macam mana kita Tapi nak rawat dia dia? number Macam mana? of patients in Malaysia, let's say, I don't want to go kissing people around, but I would like to know, like, do you have the statistic of number of people with herpes? No. Tak Sebab ada. herpes ni bukan Oh. mudah untuk kita detect. Detect. Oh. Dan dalam saringan pun tak digalakkan untuk kita buat saringan mereka yang tak ada simptom. So we are living with people with herpes around us Oh. But actually. is it alarming? No, it's not No. alarming. Dia bukan Tapi benda yang doktor, macam life threatening ya. Tapi tak ada- tidak boleh dirawat. Tidak boleh boleh. dirawat. So, maknanya boleh the dirawat, best- tidak boleh disembuhkan. Oh, maksudnya macam macam HIV jugalah. Ada ubat dia yang kena Yes. ambil semua hidup macam tu ke? Betul. Tapi Oh. kalau macam herpes, kita rawat bila dia ada simptom. Tapi kita tak tahu simptom. Betul. Dia Oh. simptom dia akan muncul ketika imun badan dia rendah. For example, ketika dia ada sesama, batuk, tengah period, kan? Dia tiba-tiba akan muncul ruam tu. Ini Macam- macam tepi mulut Macam tu cold semua kan. sore I ataupun pernah kena tau tu. Tapi I buat tak, maksudnya I just pergi farmasi. Sebab ada masa tu farmasi tu kata I tak minum banyak air lah katanya. Dia cakap tepi ni. Lepas tu mulut I kering. Oh. Adakah itu? Oh tu tak lah. Itu kalau dry tak lah. Tak, because, Macam- because when you say just now, AIDS, back to AIDS tadi kan you cakap akan ada otak, because your autoimmune dah low. rendah. Yeah. But at the same time, I tiba-tiba terfikir cancer otak, Mm-mm. cancer paru-paru, because it's still like macam you still akan masuk ICU or CCU. And then what if that person has AIDS, right? Ya, Yeah. betul. Because it's like low autoimmune. Mm-mm. Yalah. I mean, Yeah. It's low like- autoimmune can also be from other virus also, is it? Betul. To get ada the low. virus, betul. That Ya. herpes also affect the immune system Tidak. ke? Tidak. Herpes ni dia hanya penyakit kulit je. Oh, penyakit Ah. kulit. Faham. So dia penyakit simple lah, kulit je. simple Dia lah. simple je. Tapi yang Betul. macam kayap yang doktor kata tu kan. Ah. Kayap tu kan jenis Kayap yang macam dekat perut, apa dekat semua perut kan? Yes, kayap. And then lepas tu kawan I pernah cerita dia punya husband Kawan dia I pernah kena kayap. Ya, and then lepas tu dia pakai pergi ubat doktor Cina. Oh, okay. Boleh baik. Tabib Cina Boleh lah. tabib Cina. Doktor Cina Kata sekejap. Saya macam kurang faham sikit sebab pasal herpes ni. Dia tak ada kacau immune system. Uh-huh. Dia just penyakit kulit tapi ada yang tak nampak simptom. So kira tak ada It's penyakit. very Betul. So Tapi- kebanyakan orang yang dapat herpes ni, dia duduk dalam badan senyap-senyap. Dia tak ada gejala Okay. seumur hidup dia. right. Tapi at one point in their life, Hmm. kalau imun dia rendah, misalnya dia tengah stres, dia dah berumur, tiba-tiba muncul. So waktu tu kita treat. Lepas kita treat tu, seminggu treatment, ubat makan, hilang lah. Hilang. Virus tu tidur balik lah. Faham. So as simple as that. Okay. Ataupun mungkin kalau kita perlu tahu juga benda tu awal sebab once you infected someone with herpes, orang tu mungkin dia punya simptom dia bukannya maybe jenis yang low. orang kata lah tak ada simptom. Mungkin orang tu terus ada psoriasis satu badan. Ya, mungkin. ya. Betul. Kan betul tak? Betul. Orang Tak, tak berlainan psoriasis kan? tu herpes juga ke? Tak lah. bukan. Tak, Psoriasis tak, bukan. tak. Tapi maksud kan psoriasis penyakit simptom- kulit kan? Yes. Simptom herpes ni boleh lah kot. Penyakit Ah. kulit kan? Ya, betul, Penyakit betul. kulit kan? Okay, doctor, let's move on to apa tadi? PV. HSV. HSV, ya. HSV. Sebab dia okay. tergolong dalam kategori yang tidak boleh disembuhkan. disembuh. Okay, cuba doktor HSV ni tak explain. pernah dengar. HPV selalu lah. Itulah, And then, tanya doktor. Tak, because I rasa HPV tu ada masalah mandul juga at the same time kan? H apa? HPV. Kalau you ada HPV, you susah nak Tak juga. tak. Ya, HPV ni lebih kepada kanser. Ya. HPV. HPV, Ada, herpes ni itu. sekarang HSV pula. HSV, yes. Ya. So HSV ni adalah macam kita herpes lah. Okay, so basically orang yang dapat tu, Okay. dia tak ada penyembuhan. Okay, tapi dia rawatan saja. Tiada maaf bagimu. Dia Tiada the maaf same as bagimu. lebih kurang herpes ke? Kulit lah maksudnya.
Yang ni yang baru HSV. HSV. HSV is herpes lah. Tak, the other one you mentioned. HPV. HPV. Oh, HPV. Okay. Kita dah tahu dah pasal herpes kan, HSV kita tu nak- herpes. Okay. So HPV ni human papilloma virus. Ya. Okay, human papilloma virus ni dia akan dapat kepada sesiapa yang mula aktif secara seksual. So nak kategorikan dia sebagai Sexually fully STI tak juga. Right. Okay, sebab pasangan suami isteri yang tak ada pasangan lain selain daripada mereka pun boleh dapat HPV. Oh, okay. Okay. Walaupun sah berkahwin. Walaupun sah Walaupun berkahwin, walaupun tak ada risiko dengan multiple sexual partners, sesiapa yang aktif secara seksual, dia ada berisiko untuk dapat HPV. Okay. Aktif secara seksual dengan wife sendiri tapi tak ada orang lain pun ada risiko. Okay. So sebab tu vaksin ni kita bagi kepada semua wanita ataupun kanak-kanak remaja, okay, berumur 11 ke 12 tahun dalam program sekolah. This is a way of prevention. A way of It prevention. sounds like perempuan is the masalah. Perempuan is the pemberi lah, carrier. Okay, itu dulu. Oh, Okay, itu dulu. Recommendation adalah pada perempuan sebab ada nampak peningkatan kanser pangkal rahim. Kanser pangkal rahim bila dia check, punca dia HPV. Jadi sebab tu dia mula pendekatan kepada perempuan dahulu. Okay. Tetapi sekarang kita nampak peningkatan tinggi untuk kanser anus, kanser dubur, kanser tekak. Okay, dan juga kanser penis lah. Okay, so ni menyebabkan kita move juga kepada lelaki. Faham. Tapi untuk macam nak vaksin tu untuk umur yang macam kita ni lah dah 35 and above Masih semua boleh ni, kan? Masih boleh lagi ambil. Masih boleh. Masih boleh. Terutama kalau yang dah terlepas program tu, kan? Dah Saya rasa dah terlepas program Lebih tu. terlepas dah 20 Masih tahun. boleh. No, masalahnya I terlepas kali yang ketiga. Dia ada 3 kali, betul tak, doktor? Tapi you still ada protection lah. Ada. InsyaAllah ada Tapi lagi. maksudnya tiada peringkat umur. Maksudnya there's no Peringkat limitation of umur. age lah. Ada limitation of age. Ada. Okay. Vaksin HPV boleh diambil seawal umur 9 tahun. Okay. Sampai 25. Kita tak boleh lah. Sampai 25 itu digalakkan untuk ambil. Mereka yang berumur 26 sehingga 45 recommended untuk ambil kalau sekiranya dia tak dapat fasa Dia awal. miss the first Dia one. miss the first. Boleh extend 26 sampai 45 boleh. 45 ke atas tidak ada data Tidak ada yang rasa. terbukti dia berkesan. Okay. So tak So, salah. masa Tulis tu lah. dia Yes. So Saya sampai ada- 45 still okay. Dia tak the efektif first lah. Tak efektif. Efektif. Pula. Is it So because- maknanya don't miss lah. No, Dia ada no. expiration Kita masalah date, recommended. expiry date lah. Tak saya ada terbaca, saya ada tengok maybe in Google ke YouTube ke stuff like that. This one doctor say that why is it not effective after a certain age, sebab kita dah dapat mungkin that virus tu. Betul ke? So that Betul. kita mungkin dah dapat that virus tapi tak ada simptom lagi. Betul. So the ubat yang dia masuk tu Tak load lah. tak load. load lah. Tapi taklah semua tak load. Mungkin dalam 9 yang dia dalam 10 yang dia cegah tu mungkin 5 yang tak load. Exactly. So yeah. recommended to take mungkin Yeah. still Yes. mungkin tak ada apa-apa lagi Yeah. kan. Tapi kena ingat vaksin ni dia tak cegah HPV semua ya. Sama je Dia lah. hanya types yang cancer. Oh, which is Ah, important too. Wait, HPV related to cancer juga? HPV menyebabkan kanser. Kanser pangkal rahim, kanser yang saya cakap tadi kan, kanser anus, Tekak. tekak. Sebab tu dia penting untuk pencegahan. Tapi tak semua orang yang ada HPV itu adalah datang daripada jenis yang cancerous. Okay, faham. Okey, Faham. sebab tu salah satu simptom HPV apa dia? Baru nak tanya dari simptom. Simptom Ya. HPV adalah ketuat, Oh, Aha. betul. warts. Dekat bawah tu lah. Dekat bawah tu, Bawah, dalam tekak. Okey, simptom dia adalah simptom ketuat. pertama Itu lah simptom kiranya. pertama. Senang nak kira kalau kita dah ada benda tu, cepat-cepat. Betul, itu simptom pertama. Dan tak semua ketuat ni adalah ketuat yang jenis kanser. Sebab tu dia kena check. Dia kena buat DNA testing kan, untuk tengok. So benda ni ketuat doktor? Ketuat. Ketuat. Itu simptom pertama. Simptom kedua? Simptom kedua tak ada. Oh, dia macam Simptom just kedua nak tengok. kanser lah. Kiranya dah ada ketuat je terus pergilah. Yes. Rawatan dia macam mana pula doktor? Rawatan ketuat, rawatan dia tak ada ubat untuk HPV. So rawatan dia lebih fokus kepada buang ketuat. Oh, that's faham. it. That's it. Right. Buang je. Buang ketuat. Sebab tu kalau ada pasangan, check betul-betul. Kan dia punya tu ada ketuat ke tak, dia punya mulut okey ke. Kena tahu apa tu ketuat. Sebab kadang-kadang dia tersembunyi di sebalik pokok-pokok. Iaitu Di bulu-bulu sebalik- tu lah. Di sebalik pokok-pokok. Rasa-rasa sikit. Kalau macam ada kasar-kasar kan. Dia di sebalik tu. Tapi penting tahu ni, betul kan doktor? Betul, Betul. penting. Let's say, Yes. okay, I nak tanya. Let's say kita ada ketuat tu tapi kita macam buat bodoh. Tak perasan pun lah sebab di sebalik. Mm-mm. Di Apa sebalik. akan terjadi? Maksudnya dia
tak jadi apa-apa maksudnya. Dia tak jadi apa-apa Yalah. kalau dia jenis yang bukan jenis kanser. Tapi dia boleh faham. jangkit pada pasangan. Dan kita kena ingat HPV ni walaupun orang tu pakai kondom, dia still boleh dapat. This is interesting. From Sebab saliva apa? pun boleh kan? Sebab apa dia dapat? Okay, sebab kondom tu hanya cover sampai ke pangkal zakar. Baik. Okay. Tapi kawasan yang pokok-pokok tu, yang kawasan berbulu tu tak di cover dan boleh bersentuhan dengan alat kelamin wanita ataupun cecair daripada faraj. Okay, Pun boleh that dapat makes sense. ketuat dekat situ. Sebab tu Wow. kalau kita nampak Makes yang sense. datang dekat saya, kadang-kadang ketuat dia bukan dekat penis pun, tapi dekat pangkal tu. Penuh dekat pangkal tu. Dan dia selalu cakap, saya selalu pakai kondom, doktor. Tapi Dan punca protect kat tempat lain. Protect yang kat tempat lain, unprotected betul. area tu Betul. faham. Now I So people with this kind of issue do come to you, Yes, Yeah. banyak. especially male. Male. Mm-mm. So tadi Yes. doktor kata rawatan dia hanya removal. Ketuat What tu. about cost? Cost Okay. rawatan. Rawatan dia ada banyak. Macam mana kita nak buang ketuat tu, ada banyak cara dia lah. Tapi ada 2 cara yang paling efektif, iaitu krim. Kita panggil sebagai imiquimoid cream. Tapi krim ni dia kena pakai up to 12 weeks ataupun 3 bulan. Oh lama. Lama lah. Je. Dia kena pakai sapu Hari-hari. kan, hari-hari Okay. kena sapu lah. Okay. Itu cost monthly about 500. Mm-mm. Okay. Monthly. Krim tu. Dia ada Monthly. steroid ke? Dia tak bukan steroid. Dia krim tu dia boost immune dekat kawasan ketuat tu. I see. So immune naik, ketuat akan susut. Turun lah. Okay. So cara yang kedua adalah melalui cryoterapi. Cryoterapi ni maksudnya kita terbagi benda sejuk, liquid nitrogen untuk matikan virus tu. Jangka masa untuk ni? Selalunya Macam- 2 minggu tertanggal. Ni quicker. Ni faham. quicker. Ini Kos dia dalam monthly. 200 lebih. Oh cheaper. Cheaper. Cheaper and quicker. Dan So lagi maknanya cepat, lebih ya. banyak orang Baik go for ambil this. yang- Yes. Ini macam nak hilangkan skin tag kat muka tu. Betul, skin Kan? tag. Dia cryoterapi, dia bagi liquid Yes. nitrogen lah yang sangat sejuk. Sekejap, talking about skin tag, I macam bila fikir ward atau ketuat ni macam fikir skin tag. You tag. Lain. Is it the same? Serah daging. Lain. Extra daging. Skin tag ni dia ada stalk dia ada pangkal dia. Dia macam tergantung, macam buah anggur macam tu kan. Tapi ketuat tak, ketuat dia ada base. Dia tumbuh the Foundation base dia. dan kalau kita tengok betul-betul dia macam brokoli, macam cauliflower Oh, faham. punya bentuk. Dia macam otak macam tu. Something like pattern lah. Dia tak macam skin tag. Tapi sekarang kita tahulah ada Betul. dua cara Ada nak cara ni kan nak nak buat. remove, but the second cara tu murah 200 plus and it's shorter actually. Shorter, betul. Tapi tadi doktor saya nak confirm kembali HPV dengan HSV boleh dijangkiti dengan even kissing dengan saliva. Betul. So meaning Don't go pencegahan kissing macam kan kata kondom tadi pangkal jalan tadi ya. pun tak boleh. Maksudnya kalau takkanlah you guys have sex tak kiss pula kan? Mestilah kiss. Tak maksudnya Alah, kiss je kan? lah. Tapi kalau terkena cepat-cepatlah rawat. Cepat-cepat. Cepat rawat lah. Okay. Kita tak tahu tu, tak ada simptom. Itulah sebab dia tak ada simptom tu masalah dia. Okay. Okay doktor. Ni tadi doktor dah mention STI kategori yang tidak boleh yang curable but tak ada apa tadi? Yang kategori ni curable ke tak actually? Tadi non-curable. Non-curable. So Non-curable. now we move on to STI but Curable. Yes, correct. Okay. So curable ni paling banyak dijumpai sebenarnya iaitu gonorrhea, chlamydia, syphilis. Tiga benda ni. Tiga je. Tiga very benda ni. popular. Okay. So tiga benda ni sangat mudah dirawat. Mhm. Simptom dia pun datang awal. Mm-mm. So utama gonorrhea, Mm-mm. gonorrhea less than a week selepas dia ada hubungan seksual. Less than a week dia akan dapat. Dan kebanyakannya lelaki yang akan ada simptom lah iaitu nanah pada zakar. Nanah. Nanah. pada zakar. Dia kencing nanah. Nanah tu memang pekat. Macam very milky. Oh my god. Memang akan tahu lah. Memang akan tahu. Uh-uh. Sebab lelaki normal takkan dapat macam tu. So bila dah ada nanah memang confirm gonorrhea lah. Memang confirm gonorrhea. Dan simptom dia, window period dia 1 week je. Mm-mm. Okay. Chlamydia boleh lama. Mm-mm. Chlamydia boleh sampai 2 tahun. Okay. Saya Kalau bagi perempuan image. simptom dia macam mana pula? Kalau perempuan dia vaginal discharge. Untuk Tapi- gonorrhea. Untuk gonorrhea, Okay. chlamydia. Tapi perempuan biasa pun dapat vaginal discharge. Itulah. Kadang-kadang kan Sebab tu dia a bit panas tricky. kadang-kadang. Dia sangat tricky kat So situ. selain pada discharge, apa simptom lain yang perempuan perlu tahu? So simptom lain seperti sakit. Okay, Bawah tu sakit unusually sakit, pedih macam tu. Lepas tu dia punya discharge ada bau lain. Okay, Dia kalau faham. sebelum ni discharge dia kerap keluar. Kalau dia penat ke apa ke kan dia macam keluar discharge. Tapi this time macam dia rasa bau lain sikit. Mm-mm. Dan sexual activity pun baru berlaku seminggu 2 minggu. Dia tahulah
is something that they need to check. Kalau macam Dan tu. rawatan macam mana seminggu, 2 tadi? minggu dah boleh dah ada. Dah boleh ada. Tak, yang rawatan Rawatan? macam mana pula doktor? Kalau kita Rawatan, ada kalau gonoria, kita akan bagi injection, suntikan sekali saja. Okay, antibiotik lah. Okay, Ya. antibiotik. Disusuli dengan ubat makan juga, antibiotik untuk 1 minggu. Itu saja rawatan dia. That's it. Dia tak perlu datang pun. Bacterial lah. Not too bacterial expensive lah. also. Yeah, right? not too expensive. RM90 macam tu. Yeah. And then dia tak perlu datang dah untuk check. Tak Okay. perlu. Tak perlu. Maksudnya Dia akan dia baik punya sajalah. bila dia tengok discharge tu dah tak ada dan bau pun dah ni, that's Cured. it lah. Yes, Maknanya cured. cured. Tak payah Yes. Doktor, am I still having this? Datang tak perlu. kerap-kerap pula nak jumpa you kan. Selalunya tak ada dah. Selalunya kita cakap kalau dah resolve, mean it's cured. Kalau chlamydia for lelaki macam mana pula? Chlamydia untuk lelaki, simptom dia sama juga. Dia boleh dapat nanah. juga. Okay, tapi tak sebanyak gonoria. So dia boleh dapat, banyak kes lelaki yang saya dapat chlamydia ni, dia hanya keluar air mazi. Oh, Air mazi berlebihan. okay. Okay, ataupun kencing pedih sikit-sikit je. Tapi bila check ada chlamydia. Macam Makan tu. ubat jugalah. Makan ubat Makan juga. ubat Ubat dia antibiotik juga seminggu dan That's settle. it. Okay, what about syphilis pula? Okay, syphilis ni dia lebih complicated sikit. Okay, so syphilis ni dia punya simptom berbeza ikut fasa-fasa dia. Di fasa pertama dia boleh ada ulcer dekat zakar ataupun dekat kemaluan. Ulcer dia Ulcer satu yang je. macam dekat mulut tu. Dia lain sikit. Ulcer dia kita nampak sangat painful tapi tak painful. Oh. Dia kita panggil painless ulcer. Okay. Nanti kalau ada gambar saya bagi gambar dia kan. Wow. Painless ulcer. Okay, dan itu fasa pertama. So kalau tak dirawat ataupun kalau tak dirawat, ulcer tu sendiri akan hilang. Tapi syphilis tu tak hilang. Syphilis tu akan masuk ke dalam badan. Oh, tu bahayalah. So fasa ulcer tu adalah fasa yang sangat penting untuk kita rawat. Cepat-cepat. Sebab jangkitan dekat situ je. Alright. Kat superficial tu Dia je. dekat bahagian shaft dia ke? Or Mana-mana. Kepala boleh, shaft boleh. Kisah. Tak kisah mana-mana. Kalau yang ada sex anus dekat dubur. Right. Oral pun boleh kalau ada sex Right. oral. Okay. Okay. ulcer dekat dubur lah. Ulcer dekat dubur. Luar dubur. Kita boleh nampak. Wow. Tapi sebab dia You nak painless. pula kena pergi check. Oh ni ulcer. Hmm. Buka pula. Oh okay. Betul. Jadi lepas daripada tu, kalau tak dirawat, dia akan hilang. Satu, kenapa orang tak datang untuk rawat? Sebab dia painless. Ingat dah tak ada Faham. kan? Ingat dah hilang padahal dah masuk darah. Dah masuk betul. dalam darah. Tak, tapi macam kalau kat dubur tu memang you tak boleh check lah. Faham tak? Dapat rasa. tak boleh dapat rasa You mesti lah. rasa uneasy, Rasa right? uneasy. Rasa uneasy. Tapi doktor, semua ni simptom-simptom ni boleh nak kena pergi pakar ke atau boleh pergi Boleh just GP? doktor. Boleh Ah, pergi klinik. GP. Boleh. Biasa doktor yang tahu dia boleh bagi rawatan. Rawatan dia memang still antibiotik juga Antibiotik ke? tapi injection. Alright. Dia akan check dulu lah. Dia akan check, yes. Kita akan bagi rawatan terus dan kita check. So kita tak boleh tunggu check dulu result keluar baru bagi. Okey. Sebab kalau kita nampak benda tu memang suspect of syphilis, kita bagi treatment terus. Serta-merta. So syphilis ni pun berlaku disebabkan unprotected sex. Betul. Unprotected sex. Ya. Most of it is because unprotected sex lah kan. Betul. Macam mana kita nak actually because I rasa Malaysia ni is very education about this is not very strong. So how do you think nak prevent masalah ni daripada berlaku di kala di antara youngsters Betul. lah I would say. Ya. Apa you rasa? Sebab sekarang ni kan kita more to treatment. Tapi kita less on prevention. pendedahan. Ya, pendedahan, sexual education kan. Pencegahan itu lagi penting. Sebab treatment is about cost. Okay. Government pun banyak sangat keluar cost untuk rawat benda-benda macam ni, HIV semua ni. It's better focus on the prevention. So bagi saya, sexual education tu penting seawal usia remaja. Dah kena dah ada. Doktor, kalau you nak kata awal remaja ke, berapa umur yang paling muda sekali yang pernah dapat penyakit? Contohnya STI ni, and then lepas tu HIV ni, AIDS ni. How young can you get? Sebenarnya dia boleh dapat seawal mereka aktif secara seksual. Kiranya lepas period, lepas matang untuk pihak lelaki tu dah boleh betul. ingat lah. Ada yang umur 13 tahun pun dah dapat. 15 tahun pun ada yang dah Di mula ada Malaysia, seksual di Malaysia.
Orang yang Kan lagi 12 awal tahun pun kan. ada, 13 tahun pun ada yang dah mula buat seksual. Ya. Sekarang. Lagi-lagi zaman sekarang zaman teknologi. Betul. Because I tengok news actually umur as early as young as 12 dah That's ada why yang dah HPV aktiviti seksual ni. That's why yang Kadang-kadang HPV mereka- invention tu kan dibagi Lagi awal. awal kan Betul. umur 13. 13. Sekarang kata nak 13 tahun kata. Ya, 12 Sebab ke 13. because they know the statistic dah boleh orang budak-budak lagi muda. Ya. Tapi buat sexual not to blame these teenagers or youngsters or children. I think kadang-kadang diorang ni mangsa rogol juga, mangsa roro juga, mangsa daripada saudara mara, abang, because kita ada banyak cases lain juga. So I rasa benda ni education, prevention, and then lepas tu community kena come together to educate each other jugalah at the same Betul. time kan. Betul. Macam doktor mention tadi, sepatutnya it's good that dalam di peringkat sekolah lah kan, Peringkat sekolah, diberi betul. education pasal ni seawal umur berapa tadi doktor mention? 13. 13. Ya. Tapi 13. kalau untuk di rumah pun perlu juga parents, ibu Betul. bapa memberi Betul. penerangan, sebab problem Malaysian benda ni is a culture, macam doktor mention awal tadi, Betul. religion and also Culture. culture. Bagi mereka, ibu bapa start cakap pasal benda ni je macam dah is bit- a very bad thing. Don't talk betul. about it. Biar Betul. dia orang tahu sendiri. I Tapi think- itulah berlakunya masalah. Betul. Tapi kan? macam Betul. bila I bercakap-cakap kan, bukan dengan just kepada siapa-siapa je I tanya-tanya kan, condom memang tak popular sekarang tau. Really? A lot of people have sex without condom now. I think because they don't have the education. Diorang tahu, orang the just macam pemahaman tak about rasa how lah. I rasa important bodoh nak the- nak ada that pemikiran tak rasa ni. You faham? Mungkin faham sebab tak doktor? kena lagi. Nanti kalau dah kena, barulah kau That's tahu. why lah. Tak bagus lah pentingnya. benda ni semua. I rasa memang condom pun ada harga juga. Mungkin tak dapat nak beli ke. So kena ada benda lah juga. Ya. They need to educate lah how important as Education simple is as important, condom. betul. Bukan nak suruh pergi jumpa doktor ambil PEP and PrEP. But this is as simple as condom. Tahu tak? Macam untuk kita punya listeners, viewers, audience, I rasa, if you're a parent, I think jangan malu. Maksudnya you kena bagi penerangan education ni. But Start how to daripada start dalam discussing? rumah. How to start discussing with your child? Let's say you have a 13-year-old male, and then lepas tu you pula ibu tunggal. Takkan you nak cerita dengan dia, come sit down, mommy wants to talk to you. I rasa just say like that lah. Have to. Have to lah. Mummy, I want to talk to you serious. I want to talk to you about, explain lah. First Yeah, of all, tak because boleh malu lah. Probably Kan? he has a girlfriend. And then nak kena cakap, because we're human, right? Kita ni, Tapi kita orang tak siapa bagi tahu I pun dulu. exactly. I baru that's nak why, cakap. betul nak Kita cakap ni pun. daripada rumah pun parents kita tak pernah beri kita pemahaman Faham. ni, you know. Yalah, ni So that's that's why why. sekarang bila kita dengar certain thing yang doktor mention tadi, kita macam kita sendiri Tapi pun perlu belajar. Tapi ada tak dia punya statistik makin tinggi what? And yeah, I'm sure yeah. a lot And of datang millennials from- have yes, sex. That's why kita pun tak ada education dulu. Yeah. Kalau kita education maybe less. Yalah, of You course. know? Sebenarnya Tapi- cultural tu. yes. Cultural and religion. Religion is very Menyebabkan orang nak mengajar tentang sexual education tu, dia ada barrier. ada barrier, betul. Malah betul, dia jadi apa? Disebabkan stigma ni, kadang-kadang cikgu nak mengajar pun dia boleh ada benda-benda yang dia malu nak cakap. Kan? Jadi dia ada macam barrier. So this barrier ni menyebabkan bila kita ajar tentang sexual education, benda tu jadi bahan lawak, bahan jenaka, bahan yang boleh dilucahkan. Padahal serius. Padahal benda tu serius. Sangat serius. Agree. Benda tu serius sebenarnya. Itu serius Kan? sebenarnya. Tapi bila kita cakap pasal benda tu, mulalah orang tu mengusik orang ni, budak ni mengusik budak ni, sebab dia nampak benda tu macam tak serius, benda main-main. Betul. And satu lagi I perasan juga orang-orang yang macam kurang faham kan buat sexual education, diorang rasa terus fikirkan kita macam nak suruh orang tu have sex. Exactly. Like Mindset. Betul. Mindset yang Mindset. macam sekarang ni senang Nak lah. suruh dah aku tahu buat ni lah. dah tahu Ah. buat ni maksudnya. But you know what, you cannot stop people from having sex. I rasa Yeah. diorang akan have sex juga. Betul. Betul It's tak? part of being human. Yeah. Correct. So then Ha. you have to have the education to Exactly. the prevention. What if once you get it, before you get it, what's your option and everything. I rasa zaman kita sekolah dulu, kita belajar pasal sex education masa umur kita 15. Tapi you cakap tadi, doktor cakap tadi, semuda Seawal 13, lagi. Tetapi Tak you belajar perasan sangat tak pun apa kita yang kita dulu. belajar kat sekolah is Very bare minimum basic. Yeah. Tak ada pun Ya, macam air mani campur kat sini jadi anak. sifilis ke. Yeah. Hello. Yeah. Faham tak? Bukannya proses tu. And juga I ada terbaca juga kongsikan. I think this article ni baru sebenarnya 1 Julai 2025 yang a lot of like macam underage dapat, orang kata dapat the HIV lah dekat, I think this article about HIV, yang diorang macam
takut nak dapat rawatan because you pergi nak dapatkan rawatan, you kena parental guidance. So you tak dapat, you tak nak bagi tahu parents you yang you ada that you are ni, sexually active. Yeah. So betul ke ni doktor, kalau ada somebody yang underage datang ke tempat doktor, taklah kalau doktor ada pengalaman ni, doktor perlu ke parental guidance? Sebenarnya memang Underage like 16 perlu. lah. Kalau dia masih lagi underage, kan, dia perlu. Okay, tapi ada certain keadaan tu kita panggil sebagai mature minor. Maksudnya minor yang matured. Okay, yang mana kita rasa dia berkelayakan dan mampu untuk buat keputusan sendiri. Tanpa parent. Okay. Okay, ada istilah macam tu lah yang kita boleh gunakan juga. Tapi kita kena assess dia. Okay. Ada setengah kanak-kanak, ada remaja yang still bawah 18 tapi dia matured. Dia boleh buat keputusan sendiri dan kita akan assess. Kita ada cara untuk assess dia. So doktor yang buat Yes, assessment kita lah. akan. Yes. Okay, Misalnya ada so- yang menolak vaksin. Kan, HPV, ada yang tak nak, ada yang mak bapak tak nak anak dia dapat vaksin HPV. Ada. Tapi dia datang juga klinik, dia nak. Dan dia tahu banyak benda tentang benda tu Pas untuk lah tu. cegah. Nampak tak Yes. mak bapak macam mana yang mengacau cerita dia sekarang ni? Kan? Jadi kita Sekarang bagi dia lain sebagai cerita dia. mature minor, itu kita boleh bagi. Tapi it's also regarding area jugalah, area where you live, Correct community also. mana. Sebab I rasa kalau macam dekat Kuala Lumpur ni, orang lebih terbuka dan lagi open kepada this kind of education, this kind of knowledge. Tapi kalau you pergi macam let's say kita nak cakap Kelantan. Kelantan ke, or probably Perlis ke, probably dia still sexually active, tapi diorang tak berapa nak aware Betul. on all this. They don't have Tak Dr. ada Ahmad. awareness. Dia tak ada orang yang nak bercerita, yang nak cakap pasal isu-isu ni. I think bergantung juga macam tadilah yang kita kata isu religion. Ya. Contoh Kelantan, Alustar memang tak ada lah. Tapi diorang punya number is like high juga kan. High Ada. juga. Yes. Yeah, ada very juga. high. Yeah. Tak ada ni pencegahan apa semua kan. Ya. Mungkin juga Ya. dari segi barrier lah, macam saya cakap tu kan, cultural barrier. Ya. Mungkin kat Pantai Religion, Timur tu lebih Betul. menebal dia punya Menebal, cultural. Betul. Menebal. Menebal itu Orang Pantai susah nak penetrate dekat situ. Penetrate that market. Betul. Chatterbox show Okay. kalau ada yang dari Pantai Timur. Okay, guys, kita kena cepat wrap up sebab kita sebenarnya dah lebih masa. Okay, doktor, last but not least, kita dah bincangkan, doktor dah kupaskan macam-macam pasal HIV. Sekarang kita tahu pasal not STI. STI, all this kan. So apa doktor punya pesanan dan nasihat kepada pendengar luar sana untuk diorang yang ada masalah seksual tapi takut nak dapatkan rawatan, ataupun kalau diorang dapatkan rawatan, bantuan ni should they do secara privately or macam mana? Maybe you can give nasihat you. Okay, so nasihat saya, tampil. Jangan takut tampil ke hadapan, okay? Dan jangan takut tentang privacy, okay? Sebab banyak sekarang ni kita boleh offer anonymous screening, tanpa nama, tanpa detail, tanpa IC, tanpa alamat. Bagi nickname je apa dia nak. Then they have the right to know the result or not. Ada yang buat test tapi tak nak tahu result. Ada juga yang macam tu, ada. Sampai dia macam ready. tak berapa nak betul Sampai kan? dia ready. Sampai dia ready. Sampai ready. Yeah, sampai dia ready. Ada orang yang macam tu. Dia nak bagi masa dulu. Tapi first step dia buat test dulu. And then doktor kena respect lah. Contoh Kita- result dia Dia tak nak- bagus ni, but you macam tak boleh nak bagi tahu sebab dia kata Yeah, nanti sebab dia kata dulu. nanti dulu. Dia So nak kita prepare himself or herself. so kita bagi dia punya masa macam tu. Jangan push. Okay? Alright. Dan lagi satu, yang kedua, yang paling penting, stigma dalam diri sendiri. Itu yang paling kena dihapuskan. Kadang-kadang dia takut nak datang sebab stigma yang menebal dalam diri dia. Dia sendiri yang rasa macam stigma dalam badan dia sebenarnya, dalam diri dia. Padahal dia fikir pada orang lain ke tanggap tentang dia. Tu sebenarnya stigma tentang diri dia lah. Tampil saja ke hadapan, buat ujian, okay, dan bincang dengan doktor. Ya, benda macam tu. Jangan simpan, okay, sebab kalau kita simpan, masalah kita lama-lama akan jadi lagi teruk. Dan kena tahu kebanyakannya ada rawatan, kebanyakannya boleh disembuhkan. Walaupun ada yang tak boleh disembuhkan, tapi ada cara untuk kita faham.
I think our pendengar, our audience viewers pun suka topik Betul, kali betul, ni. betul. I rasa Sebab banyak new knowledge. exactly. Betul, memang banyak kita belajar. I rasa macam fan club lah tu. Macam macam Kita patut benda tu buat baru. Facebook community. Community. Okay. Macam like banyak. Terima kasih doktor. Terima Sama-sama kasih kerana kepada menjemput kita. saya, ya. Okay. So for all the audiences, teruskan support kami. Follow di subscribe YouTube. And juga kepada You and penonton I. sana, kalau nak komen apa-apa ke, boleh komen dekat kita orang punya social kalau ada media. nak share. Probably Um, Dr. Ahmad pun boleh, kalau ada orang komen, ada masalah diorang ke, yang diorang sedang hadapi, minta pendapat, kita boleh rujuk pada Dr. Ahmad dan Boleh. Dr. Ahmad boleh komen. Boleh. Betul, Tapi boleh. ambil masa you sikit lah. Tak apa, boleh saja. Okay. Thank Okay. you, guys. Doktor. Thank Alright, you. terima kasih Okay. juga. Thank you. Subscribe. Yes, komen. Thank you. Penuhkan ruangan komen kita. Betul. You know, Thank kita orang dah rindu komen korang semua. Yeah. Betul. Kan, Okay, baik. tengok je tapi komen lah. Takkanlah tengok muka je. Kan. Okay. Okay, thank So, you, guys. thank you everyone. Bye.